Okey, so kita nampak kat sini ya, menteri ini bercakap, dia ada tulis kat bawah menteri tu, apabila parkir dikurangkan, jumlah kos dapat diminimumkan, sekaligus memberi ruang kepada harga rumah yang lebih rendah kepada pembeli. Ini menteri pengangkutan yang cakap. Tapi dia apa tahu tentang kementerian yang berkaitan dengan perumahan, iaitu KPKT. Dia tak tahu apa-apa ya. Dia tak tahu, otak dia kosong. Kosong tak tahu apa-apa pasal akta-akta ataupun dasar-dasar pembangunan, especially perumahan. Okey, kalau kita baca sikit lah kita baca sikit requirement yang sudah ditetapkan untuk perumahan lah ya. Ya, sebenarnya ada. Okey, tak sesenang yang dia sebut. Okey, yang dia sebut ni dah dia kaitkan dengan perumahan kan. Lepas tu dia nak kisah dia punya ruang parking yang kecil supaya harga murah. The thing is, dalam planning punya requirement memang ada sebut, dia sebenarnya bukan dalam undang-undang akta, tapi dia ada sebut dalam guideline. Ya, dalam guideline ada sebut requirement yang asas mestilah 2 parking berdasarkan saiz rumah, seperti kalau rumah tu lebih daripada 1500 meter persegi. Kaki persegi. Okey. So kalau rumah tu 1500 kaki persegi, wajar ada 2 parking. Kalau smaller boleh 1 campur 1 visitor. Ni requirement ni dah lama dah. Dan tiada siapa buat apa-apa perubahan ke changes kepada undang-undang ni. Kan? Tapi kenapa tak tengok yang itu, mesti buat undang-undang based on economic factor. Kenapa? Kenapa mesti ikut economic factor tapi tak ikut undang-undang ni? Saya rasa macam tak fair kepada pengguna-pengguna kenderaan, especially yalah, bukan sahaja orang-orang yang mempunyai income rendah, tapi juga income sederhana dan juga tinggi. Kan? This not fair. Sebabnya harga rumah makin mahal. Yes, I agree. Tapi come on lah, do something about the cost lah. Kan? Takkanlah asyik